Assalamualaikum men, khabar guys. So dah lama tak mancing sebenarnya. Seriously aku bukannya dah lama tak mancing. Aku ada pernah try masa itu, masa zaman musim-musim kemarau hari tu. So aku dah lama tak mancing guys. Sebabnya banyak tempat aku pergi dah tak ada ikan. Mungkin sebab faktor cuaca. Dan kalau ikutkan dulu parit ni, parit, kira parit besar ni sejengkal je air dia guys, sejengkal je. Jadi ni dah berapa hari hujan. Dan aku cuba masuk. Aku mana lagi jauh sebenarnya. Aku sepatutnya dah kena, dia tak boleh main dah kat kawasan-kawasan aku ni. Aku kena travel jauh. Aku kena main dekat Tanjung Karang ke, Sepang ke apa kan. Tapi disebabkan hari ni aku terbangun lewat sikit, aku macam tengok-tengok dah pukul alamak 6.50 kan. Cepat-cepat sembahyang subuh apa semua. Lewat lah, bagi aku lewat lah dengan sarapan termenung jap. Lepas tu macam dah malas nak mancing kan. Sebab kalau nak travel jauh, pukul 6 dah kena gerak dah sebenarnya. Tak apalah, tercuba je lah. Aku dah sebenarnya dah patah semangat dah nak mancing sebenarnya guys. Seriously aku dah patah semangat nak mancing. Tak tahulah kenapa patah semangat sikit nak mancing. Sebab tempat aku pun dah tak ada haruan sangat apa semua. Kau tengok sekarang ni dah pukul 9.45 baru aku nak mancing. Motivasi tu dah hilang dah sebenarnya. Tak tahu kenapa motivasi aku hilang. Tapi aku cuba juga hari ni. Kita try cari balik semangat. Kira hari ni edisi cari semangat balik lah. Okay, so kita try dekat pot ni, tengok macam mana parit ni. Dulu air sejengkal je ni. Tak ada air dah, nipis je. Memang tak ada apa. Hari ni dah hujan-hujan dah top up balik air. Aku harap-harap adalah strike. At least aku tak kumpau. Itu je hari ni strategi dia. Strategi pula. Hari ni misi dia, aku tak nak kumpau dah. Walaupun dapat sejengkal pun bagi aku itu dah cukup berharga sebenarnya. Okay, kita cuba je. Bapak panas. Lewat lagi mancing. Sebulan juga aku tak mancing guys. Dia punya hilang semangat tu kali ni lain macam sikit. Aku rasa macam tak unmotivated nak pergi mancing haruan. Aku rasa nak kena pergi main jauh-jauh. Tapi itulah masa mencemburuinya. So try lah cek slow cek semangat balik. Ni apa hal pula bersemut. Tengok lama tak mancing, semut nak buat sarang kat reel aku ke apa. Last aku datang sebulan lepas, tempat tak ada air langsung, kering. Sekering-keringnya. Alamak, terlajak laris. Aku tak tahulah dia balik ke ikannya nak datang balik sini nak bersarang. Rasa macam tak ada harapan dah. Tapi cuba je lah. Aku pun tak tahu nak balik mana dah. Sebab macam tak ada kehidupan je sini. Macam dah pupus kehidupan kat sini dah. Potensi dia agak low sikit sebenarnya. Sebab air tu aku rasa sejuk kat tepi-tepi ni nampak tau. Lembu sampai tepi tu main air, duk berendam. Mempunyaikah haruannya? Tiadakah? Atau bagaimanakah? So nampaknya guys memang dia ada. Ada juga akhirnya aku tak kumpau. Alhamdulillah, aku baru dah cakap aku. Not bad size dia. Alhamdulillah. Ada juga. Aku baru nak cakap satu falsafah sebenarnya. Tapi curut dah. Tu aku cakap saiz curut aku tak kisah. Janji aku tak kumpau guys. Aku dah dekat berapa bulan ni aku kumpau sebenarnya. Okay, alhamdulillah ada. Jom. Panasnya. Itulah bangun lagi lewat padan muka Ngolui. Panas ceng-ceng. Okay. Sini dah ada rumput-rumput dia sikit lah. Ada yang makan di situ. Adalah haruan situ. Aku pun tak tahu. Aku main sebat je. Tapi tak nampak buih. Bukan haruan makan rasanya. Kalau haruan mesti ada buih. Tadi yang first tadi makan pun tak ada buih. Dia terus makan, dia terbenam tak keluar buih. Ke haruan sini memang jenis haruan tak keluar buih.
Oh, kesilapan aku sendiri. Akhirnya trickster aku patah, guys. Trickster patah atas yes. Lagi pun rod ni dah lama dah. So daripada datang semangat, hilang semangat dah. Apa aku buat, ya Allah. Aku buat macam tu. Faham? Dia punya, aku henjut. Lepas tu apa nama, weight dia ni pergi kat tengah-tengah rod dan patah. So Allahu Akbar. So guys, aku tak cakap apa lah. Aduh. So korang nampak macam mana moral downnya aku moral downnya aku sekarang nak mancing kan. Memang seriously, aku dah memang, bila kau nak cari semangat tiba-tiba macam ni pula kan. Macam nak cakap dia dah start nak main lagu-lagu Midwest Emo lah ni. Dah kena pasang lagu Marietta, Brave Bird, Mom Jeans kan. Dah start kena pasang-pasang lagu-lagu Midwest Emo lah macam ni sekarang Oh, patah pula rod. Aku silap aku lah sebenarnya, sebab aku pergi goncang-goncang macam tu. Aku yang lupa sebenarnya yang jig head aku tu weight dia agak keras. Jadi bila aku goncang-goncang, jig head tu pergi ke rod dan patah terus lah. So tamatlah kisah aku dengan Storm Trickster, yang rod yang memang sedap bagi aku, paling sedap dalam dunia, dah patah hari ni. Macam nak stop buat vlog pun ada dah ni. Dah hilang semangat dah sebenarnya. Kalau kau tengok video ni pun vibe dia pun dah macam vibe dia agak sendu, mencari. Tapi pendek lah video ni sebenarnya. Tadi sebenarnya panjang cari strike tu, tapi entahlah. Aku tengah fikir je untuk tahun ni, rasa sama ada aku nak stop ataupun aku nak teruskan buat vlog untuk tahun 2026. Macam itulah ceritanya. Dah lah, malas cakap banyak, panas terik ni. Balik je lah. Walaupun baru mancing dalam sejam setengah je sebenarnya. Okay, jumpa lagi dalam next vlog, InsyaAllah, kalau ada. Okay.